Kenapa nak tukar Azam Baki? Dan kenapa PKR takut nak pecat Rafizi? Semuanya dalam podcast Zaid Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam podcast Zaid Ibrahim. Seperti biasa, sebelum kita berbual-bual mengenai beberapa isu dalam negara, kita ingin mengajak penonton podcast ini agar like dan subscribe lebih dahulu podcast ini. Tok, apa khabar Tok? Alhamdulillah, baik. Saya dengar sehari dua lepas hari Datuk menyambut hari ulang tahun kelahiran. Oh, saya dah 75 sekarang. 75 Tapi nampak, banyak orang kata nampak muda lagi. Nampak macam 57. Jadi Datuk hari sambutan kelahiran baru ni Datuk sambut di mana tu? Saya pergi ke negeri China. Oh. Yunan. Oh, okey. Dengan beberapa kawan lah. Okay. Ya. Lagipun Rasulullah ada kata kalau kita nak cari ilmu, pergilah sampai ke negeri China. Ke China. Oh. Itu saya faham lah. Ya, okey. Maka tak rugilah. Saya ke China, saya amat gembira. Makan dia bagus. Dan di Yunan tu banyak orang Islam. Dia lebih kurang 1 juta orang Islam di Yunan. Ramai ya? Penduduk dia keseluruhan berapa? Lebih kurang 45 juta lah. Tapi Yunan ni besar provinsi dia. Provinsi ramai, wilayah ramai. Besar. Tapi di pandang-pandangnya banyak orang Islam. Dan makan tak susah. Senang lah. Makan dan juga murah. Saya kata macam mana negara lain makanan murah? Patut tu negara miskin. China ni. Kita negara kaya, makanan mahal. Yang ni saya bukan ahli ekonomi ni, tapi saya tak faham lah. Tak boleh nak faham benda ni. Saya adalah 5-6 orang itu makan dengan ayamnya, ikannya, sayurnya, buah-buahannya, telurnya, saladnya, macam-macam ada. Lebih kurang RM30 seorang. Wih, murah. RM30 seorang. Duit kita. Mana kalau 5 orang, RM150 lah. Kat sini RM30 ni, kita masuk kedai mamak pun tak dapat. RM30 je seorang. Kalau itu pun belum tahu. Kalau itu lauknya, kat kedai Tom Yam pun tak dapat RM30 seorang. Jadi satu pengalaman saya ialah di negeri China, makanan murah. Sewa murah. Sewa kereta murah. Hotel murah. Tapi negara katanya miskin kalau banding dengan kita lah. Jadi sikit sebanyak kita pelajari lah negara orang ni, walaupun tak glamour macam kita, rakyat dia senang. Kita negara glamour, rakyat nak makan susah sikit. Dalam Datuk sekarang ni sudah berusia, dah melangkaui 75 tahun. Apa perasaan bila umur 75 ni, dan dalam perjalanan politik Datuk rasa macam nak? Kursi dah dapat Datuk? Belum. Saya alhamdulillah, saya tak adalah mempunyai cita-cita tinggi. Hidup saya ni biasa lah daripada dulu sampai sekarang. Jadi, tapi ada jugalah kadang-kadang rasa macam nak bertanding lagi. Politik tu rasa-rasa lah. Tapi dalam satu hal seronok dapat memberi sumbangan pemikiran kita, idea kita untuk memperbaiki masyarakat. Negara lah. Tapi dalam masa yang sama kita tahu masalahnya kan. Kita kena ada parti, kena ada duit banyak. Kalau tak ada duit banyak tak boleh menang. Macam-macam. Tapi tak apalah, itu kita tengok dululah. Kalau ada rezeki kita bertanding lah Din. Mana kalau ada rezeki, ada peluang, tidak menolak lah untuk calon. Tak menolak. Tak menolak lah. Tapi janganlah kursi yang susah-susah Din. Dia bagilah saya lawan Anwar Ibrahim ke Syed Hamidi ke. Letih lah saya. Nak suruh saya lawan siapa lagi orang kuat di orang sana, Azalina ke. Kalah lah saya kan. Tapi bagilah kursi yang menasabah, yang menasabah lah. Yang ada potensi tak menang. Lawan sikit-sikit tapi boleh. Sebelum saya akhir, saya nak dia pergi juga melawat Yunan. Naik Air Asia pun boleh, pergi Kunming ataupun naik China Southern. Pergi tak jauh tu kalau kita pergi direct 4 jam lebih. 4 jam boleh lah.
Kalau dia pergi China Southern, Guangzhou, Kunming, Guangzhou, Lujing, itu lebih sikit lah, 6 jam. Tapi seronok lah pergi China. Ada pengalaman menarik lah sini. Pasal ekonomi dia dan negara yang hanya 80 tahun dahulu orang mati di negeri China kerana kebuluran. Tak ada makanan. 40 juta rakyat mati. Hanya 80 tahun dahulu. Hari ini kuasa dunia. Jadi itulah bila sebuah negara itu dipimpin untuk menjaga rakyat, itulah jadinya. Tapi kalau negara itu dipimpin untuk menjaga ketua, lainlah jadinya. Okey deh, apa kita nak cakap? Takkan kata saya je. Ajar kita sajalah kita bagi panas kita, memanaskan kita punya pemanas badan lah. Okey, hari ni kita nak cakap sikit pasal Azam Baki ni pasal Ketua Pesuruhjaya Azam Baki. Kita dipahamkan kontrak dia akan tamat pada bulan Mei. Tetapi ialah pelbagai pihak ada yang nakkan dia kekal, ada yang minta dia ditukar. Tetapi kerajaan masih berdiam diri setakat ini. Dan nampaknya di luar ni Azam pun menghadapi berbagai tekanan lah dalam. Jadi apa pandangan Datuk tentang Azam ni? Saya rasa saya pun dari satu segi soal Azam ni bukannya individu tu. Yang saya pentingkan adalah proses. Bila kita nak ganti Azam dengan orang lain, dia kena cara yang lain daripada dulu. Tak boleh cara yang sekarang. Tak boleh cara sekarang. Cara sekarang ni Ketua Commissioner of MACC ni orang Perdana Menteri. Jadi kalau kita pilih orang lain yang tugas dia hanya menolong Perdana Menteri, super lah. Kadang-kadang mungkin lebih teruk lagi. Jadi yang lebih baik? Yang lebih baik kita tukar cara pemilihan tu. Kalau kita nak ganti Azam, kita beritahu Parlimen, inilah cara baru kita. Kita pilih 2-3 orang shortlist candidate. Rakyat tahu siapa calon-calon ni, kebolehan dia apa, jasa dia apa, pendirian dia mengenai isu ini apa. Kita tahu. Dan bila orang tu tahu yang dia ni misalnya bukan hanya bergantung masa depan dia kepada Perdana Menteri, tapi bergantung kepada Parlimen ke misalnya, ataupun badan-badan lain yang memilih dia tu, barulah dia boleh bertindak bebas. Kita nak MACC ni bebas, bukan jadi alat. Kalau jadi alat, maka masalah sekarang ni tak selesai lah. Mafia ke atau masalah orang hilang ke, orang mati ke, projek apa segala tuduhan-tuduhan rasuah seperti di Sabah tidak disiasat. Perkara itu akan berulang lah. Kalau kita pilih, kalau Perdana Menteri pilih orang tu yang ganti Azam Baki tu, jadi pada saya tak selesai. Jadi kalau nak pilih yang macam tu, baik kekal aja Azam Baki. Jadi kalau cara yang sekarang, elok kekal ke Azam Baki. At least kurang-kurangnya kita kenal dia. Kita tahu dia ada beli saham. Kita tahu dia ada guna abang dia punya akaun. Kita tahu dia beli lebih sikit daripada had yang dibenarkan. Itu yang kita tahu. Pilih yang baru mungkin berat lagi pada tu. Kan? Lepas tu, jadi pada saya, ada orang kata lah PM dah ada 2-3 orang shortlist yang dia telah disenaraikan. Tapi kalau shortlist dia seorang je tahu buat apa. Kan? Kekalkan saja Azam kan? Kekal Azam lah. Azam muda lagi kan? Berapa muda dia? Dia 62. Oh, muda lagi lah. Saya pun tak tahu. Tengok dia masih cergas lagi lah, masih bercergas dan masih bersemangat untuk menjalankan tugas dia lah. Jadi baik kita kekal Azam, kecuali kerajaan betul-betul nak telus, nak transparent, nak accountable, nakkan itu ini, barulah kita pilih orang lain. Jadi pada saya, ganti Azam dengan orang lain tetapi dalam keadaan yang sama, yang hanya report kepada PM, yang report kepada PMO. Lebih baik kekal ke Azam report kepada dia. Lagipun Azam ni tu, kalau yalah, ada juga lah yang kita boleh puji sebenarnya. Sungguhnya macam dia tindakan-tindakan yang memerangi rasuah ni banyak juga lah yang dikira berjaya kan. Rakyat boleh nampak apa hasil dia tu.
Azam pun ada juga peminat dia, saya percaya kan. Saya bukanlah peminat, tapi tak minat lah. saya peminatnya P. Ramlee je. Ya, saya susah nak minat orang dia. Saya susah. Sebab saya ni kritik selalu. Tapi pada saya kritik yang berpatutan. Jadi tapi pada Azam pun, pada saya lah, kalau kita nak tukar, biarlah kita ambil peluang. Pertukaran Azam ini bukan tukar manusianya, bukan tukar bodinya, Proses sistem. tetapi proses membersihkan institusi itu sendiri, memperbaiki accountability-nya, governance. Melayu kita apa governance? Governance ni pengurusan lah. Biar pengurusannya berubah. Satu lagi perkataan Anwar guna selalu tu, Apa? Mahakaya, tata kelola. Tata kelola. Mak Anwar suka guna tata kelola. Kalau proses pertukaran Azam itu membabitkan semua itu, barulah saya sokong. Membiarkan tata kelola yang betul-betul baik untuk kerajaan kan? Kalau tukar orang body je, daripada Azam kepada Azim, super lah. Malah lebih bahaya kan? Sebab Azim ni orang baru. Dia macam sapu, penyapu. Penyapu baru ni dia bersih no. Tapi lepas tu dia balik ke tabiat asal. Jadi saya lebih suka kita tumpukan kepada proses tu. Bulan 5 dia. Katalah bulan 5 ni Azam habis. Sambunglah dia 6 bulan lagi dia. Yelah, kalau dalam bulan kita nak susun proses ni. takkan sempat nak buat proses tu. Takkan nak buat proses tu. Anwar kena umum. Kita terpaksa sambung Azam Baki Tan Sri 6 bulan lagi. Sebab negara memerlukan rombakan besar-besaran. Selepas itu barulah. Barulah saya sokong. Kalau nak ambil Azam berganti dengan Syahbudin Hussein, takut Syahbudin lebih teruk daripada Azam. Lagi teruk. Pergi pagi-pagi lah cium tangan. Saya tak nak macam tu. Jadi buatlah masa secukupnya. Buat perubahan. Oversight committee yang dalam MACC ni tukarlah. Berapa banyak duit kita habis buat oversight committee ni. Oversight tapi tak ada apa. Rakyat tak tahu. Itu pun saya rasa satu aspek yang kena PM ambil kira jugalah. Ambillah masa untuk perbetulkan semua ni. Tapi saya rasa dia takkan. Tak ada perubahan lah. Tak ada perubahan. Maknanya sekali lagi kita nyarankan bahawa kalau tak ada perubahan, Azam Baki kekalkan. Kekal. Sekurang-kurangnya 6 bulan. Sekurang-kurangnya 6 bulan. Sehingga proses. Tapi kalau dia tak nak tukar langsung, bolehlah berhenti sekarang pun tak apalah. Kalau dia tak nak buat perubahan yang betul-betul lah. Dia nak berhenti Azam, dia nak ganti dengan Azim kan, biarlah. Jadi takkan berubah lah Malaysia. Maka sepatutnya pada saya kita ambil peluang ini. Peluang pengunduran seorang komisioner yang banyak kontroversi, yang telah lama berkhidmat. Biar kita ambil peluang ini untuk nyusun semula. Cara proses kita pilih dia, siapa dia bertanggungjawab kepada siapa yang boleh query dia, oversight siapa yang jaga dia. Kalau kita tahu semua ni, barulah kita puas hati. Kalau tidak, sama dan barulah kita boleh kata kita jangan jadi macam Donald Trump lah Malaysia ni. Donald Trump ni apa dia cakap, bahawa tak percaya lah. Kan? Jadi kita tak nak lah kerajaan kita ni jadi macam kerajaan Donald Trump. Semua orang tak percaya. Apa dia kelentong sana, kelentong sini pun orang tak percaya. Semua orang petikai. Jadi kita tak nak. Kita nak tukar yang betul-betul boleh memperbaiki institusi kerajaan kita. Dan MACC adalah yang paling penting. Itu penting. Kerana dia paling berkuasa. Jadi satu perkara lagi dia, saya nak cadangkan. Saya percaya nak ganti jawatan Azam ni bukan senang dia. Orang manusia yang sanggup ganti Azam ni, kalau dia buat kerja betul lah, dia kena bersih. Jadi bila dia naik ke atas tu, kalau dia ada benda-benda hitam,
ada skandal apa-apa, ada masalah pastikan tak ada tu lah. nak cari yang tak ada tu susah dia. Jadi sebab itu kita kena vetting. Ya, kalau dia ada benda masalah, dia ada masalah A, masalah B, masalah C. PM tahu dia ada masalah. Dia pegang lah. Dia pegang lah. Kamu buat macam ni lah. Jadi nak cari manusia yang tak ada masalah, yang naik ke atas tu susah. Ada, tapi susah cari. Inilah masanya kita Merubah tu lah. Cuba Melakukan reformasi. kita cari pegawai polis. Katalah kita nak cari IGP baru. Kalau setakat balik dia ni, ganti dia ni, tak berubah lah dia. Sebab dia sama-sama semua tu. Daripada kelompok yang sama. Macam dia masalah dia. Mengapa mafia begitu kuat dia? Kuat untuk dia lah, untuk rakyat tak ada lah. Mafia ni dia pilih macam tu lah. Don Corleone pilih Don Corleone. Don Corleone pilih Don Kanglong. Geng-geng dia semua. Kita tak tahu siapa berkuasa. Jadi mafia tu akan berterusan lah. Berterusan. Jadi kita tak nak. Kalau kita nak pilih, biar telus lah sikit. Misalnya kita nak pilih A sebagai MACC. Kita kena tahu dia kerja dia dulu dengan siapa. Kejayaan dia, penyiasatan dia terlibat kes apa. Dia ada skandal apa. Dia ada macam mana. Harta dia berapa. Isteri dia berapa. Anak-anak dia berapa. Kekayaan anak berapa. Yes. Kita kena tapis. Barulah orang tu sanggup. Barulah dia buat kerja dengan betul. Kalau tak ada, susah. Dia akan jadi kabinet Donald Trump lah. Donald Trump, dia pilih orang, kabinet dia, semua budak-budak yang ngampu dia. Yang tahu sebut yang ada kes lah. Ada kes. Ada masalah lah. Kalau tidak dia tak pilih lah. Supaya dia senang dipegang. Bondi ke, siapa-siapa yang dipilih, lepas tu dia pecat. Kalau tak ikut cakap dia pecat. Dia pecat. Pen Bondi dia pecat. Siapa-siapa lah dia nak pecat. Cuma tak lama lagi dia akan pecat isteri dia, Melania. Kerana Melania ni tahu banyak cerita Donald Trump ni. Yalah, dia isteri dia kan. Dia banyak tahu. Dia banyak tahu. Sebab Melania ni Epstein kata girlfriend dia dulu. Barulah dapat kat Donald Trump. So kalau terbongkar lagi, saya rasa dia pecat isteri dia Donald Trump ni. Dia cerai ke cerita lah. Tak cerai dia pecat je. Dia tinggal biarkan itu. You go and live in New York. Misal gitulah. Out. Tapi kita tak nak lah negara kita ni pemimpin itu, yang menjadi berlaku seperti itulah. Okey Dan, apa lagi topik pada minggu ni? Okey, azam tu saya ingat kita itulah tu, tapi seperti mana tu sebut kita yang kita mahu ialah proses tu ya. So kalau proses tidak ada, buat sementara kekalkanlah dulu azam dia. Okey tu, sehari dua ni juga isu yang panas juga tu sejak semalam ialah ini sebenarnya isu panas yang timbul kembali lah, berulang lah sebenarnya. Rafizi tu. Rafizi 9 hari bulan lepas, malam 10, 9 hari 11, dia menerima surat tunjuk sebab yang kedua daripada PKR. Sebelum ni dia dah terima surat tunjuk sebab pada bulan Februari, tapi dia dah jawab. Dan PKR melepaskan dia daripada sebarang tindakan. Tapi 9 hari bulan dia kena lagi surat tunjuk sebab dan Rafizi pun dah jawab. Tapi kali ini Rafizi menjawab bahawa dia minta dia dipecat. Jadi Datuk punya jarang orang ni tu dia kena surat tunjuk sebab tapi dia minta dipecat. Jadi Datuk punya pandangan perlu dipecat atau perlu dikekalkan Rafizi dalam PKR? Rafizi dia patut pecat lama lah. Dia macam Tan Sri Mahyudin lah. Dia nak marah kepada Hamzah dan geng-geng Hamzah. Ada dia pecat, ada dia gantung. Ini semua berpunca daripada ilham yang timbul daripada mereka yang menggubal anti-hopping. Anti lompat parti. Anti lompat parti. Kononnya undang-undang ini akan memberi kesan positif kepada politik supaya orang tak lompat sana, lompat sini. Tapi daripada timbulnya undang-undang itu yang menyebabkan yang lebih berkuasa daripada wakil rakyat ialah parti. Ya. Parti boleh pecat. Parti boleh pecat. Siapa yang lawan dia pecat. Boleh pecat. Kuasa tu terlalu pada dia. Tapi parti tak boleh pecat, tak mahu pecat sebab parti takut
Bila dia dipecat, maka ada kekosongan. Dia takut begitu. Jadi sebab itu saya rasa Rafizi ni, dia memang kerja dia tu hantam PKR Anwar tu. Dia nak dipecat lah. Dia nak dipecat lah. Because kalau dia berhenti, orang kata dia lompat. Dia kena kosongkan kursi. Dia kena kosong. Ya. Inilah semua ni, siapa yang buat undang-undang ni pun saya tak tahu lah. Tapi inilah sebabnya. Tapi walau bagaimanapun, parti patut gentleman lah. Dan Rafizi dah tak nak bersama-sama kamu. Dia dah beritahu kamu ni parti yang tak guna. Parti telah meninggalkan perjuangan. Parti yang tidak ada hati perut kepada rakyat, pada perubahan. Orang dah cakap begini semua ni, kamu pecat lah dia. Apa yang kamu takut? Kamu pecat dia, kamu kosongkan kursi itu, kamu lawan lah dia. Kamu PKR, Parti Anwar Ibrahim. Suruhlah itu. Apa nama kawan yang baik tu? Siapa? Ramanan? Bukan Ramanan, dah ada. Kawan baik seorang lagi tu. Tengku Zafrul. Biarlah Zafrul lawan Rafizi di Pandan. Takkanlah Tengku Zafrul seorang kaya, milioner, raja, bekas menteri. Jawatan pun 2 sekarang. Jawatan 2. Baik dengan Washington. Dia pergi jogging kat Washington. Takkanlah orang macam Zafrul kalah kepada Rafizi. Lawan lah. Apa yang takut sangat PKR ni? Kamu sebagai parti kerajaan ni kena tunjuk kekuatan lah, jangan tunjuk kelemahan. Ini sekarang Rafizi pula. Tolonglah pecat saya. Pun tak pecat. Tak pecat lagi. Aduh, jadi saya pun hairan lah. So, kalau kita lihat tu ya, Anwar ni dia macam dia teragak-agak nak pecat pemimpin daripada dia lah. Dan kalau kita bandingkan dengan Nazim Muhyiddin, dia senang pecat. Siapa yang lawan dia pecat. Zahid Hamidi pun sama. Selepas pilihan lepas, siapa yang tak bersetuju dia pecat. Kenapa Anwar ni macam teragak-agak, dia takut? Dah. Zahid Hamidi pun bukan berani sangat. Tapi dia berani pecat. Siapa dia pecat? Dulu KJ semua. KJ bukan ahli parlimen. Yalah. Yang ahli parlimen dia gantung. Yang ahli parlimen dia gantung lah. Dia begini dia. Mereka yang macam Tan Sri Mahyudin juga, ada dia pecat, ada dia gantung. Jadi itu hanya untuk memecah belahkan pembangkang lah, orang yang menentang dia. Itu bukan menunjuk keberanian, itu hanya taktik politik. Taktik. Jadi tapi apa yang jelas ialah undang-undang anti-hopping law ni telah disalahgunakan. Telah disalahgunakan, dan kesianlah ada ahli parlimen yang cuba nak menyuarakan hasrat dia dan hasrat rakyat ni. Dia terhalang dengan terhalang. Kalau dia berlawan, dia kena berhenti. Kosong. Tapi parti tu sepatutnya lebih berani lah daripada individu. Parti kalau bersatu, Muhyiddin ke, Zahid Hamidi ke, bila ada di parlimen berani bersuara, pecah lah. Tapi yang luar biasa sedikit pada saya, dia UMNO lah. Orang UMNO ni, dia tak lawan presiden ni. Sekarang lah. Dulu pun ada lah Tengku Razali sekali ni. 25 tahun ni. Jarang-jarang. 45 tahun lah. 87. Dia UMNO ni, budaya dia tak lawan dia. Dia, kamu jaga aku, I take care of you. Anwar selalu sebut UMNO ni budaya dia. Itu budaya Anwar selalu sebut. Masa dia pemegang dulu lah. Masa dia pemegang. Sekarang dia sayang betul. Bukan itu saja. Hari itu saya dengar kenyataan daripada setiausaha UMNO, nama apa? Wajidi. Ashraf Wajidi. Ashraf. Dia kata kita boleh bincang dengan PKR, dengan siapa saja untuk kursi ni. Mana ni dah tolong Anwar lah tu. Jadi sekarang ni PKR, Anwar, Madani, DAP ni semua budaya dia sama dia. Siapa boleh tolong Anwar, we are okay. Tapi UMNO ni, itulah sebabnya orang tanya saya, adalah
minggu lepas sebelum saya pergi ke negeri China tu, Dr. Mahathir ada tulis. Dia kata orang UMNO ni dia tak sanggup keluar daripada besar UMNO walaupun partinya telah pun pincang dan sebagainya. Jadi orang jawab kat dia, saya baca juga, orang kata, buat apa dia keluar daripada UMNO? Mereka dia jaga dengan baik. Maksudnya ialah kalau siapa ada director dekat Felda, masih director. Siapa duduk dalam board of Felda, masih lagi situ. Ketua-ketua cabang, ketua-ketua itu ada masih lagi dapat duit, dapat itu. Jadi itulah sistem UMNO. Daripada dulu tu. Daripada dulu. Dia menjaga. Jadi si UMNO tidak pernah ada perjuangan. Dr. Mahathir sebut Malayan Union. Itu pun berapa puluh tahun dah. Orang Melayu dah berubah dah, Ton. Orang Melayu zaman dulu naik basikal tanam ubi. Jadi bila ada bunyi suara kemerdekaan tu, dia seronok lah. Ada sesuatu bernafas baru yang boleh kita katakan perjuangan. Sekarang ni UMNO perjuang apa? Perjuang dah dapat ni lah. Kontrak sikit, allowance sikit, keluar TV. Jadi sudah tidak ada perjuangan yang betul-betul lah. tak ada. Jadi nak hidupkan perjuangan orang Melayu dan UMNO ni pada saya susah lah. Dia dah biasa. Dia dah macam tu, dah terbiasa. Dia bukan parti yang di DNA dia tu untuk perjuangan. DNA UMNO ialah DNA. Itu dia punya darah daging. DNA. DNA dia. Jadi janganlah, kalau itulah saya kesian dia orang tua. Dia merayu-rayu untuk UMNO berubah. Dia masih ada. Saya pernah beritahu dia, Sir, UMNO cannot change. Sebab dia lah begitu dididiknya. I will take care of you. Patronage lah. Orang putih panggil patronage. Ini maksud Abdullah Munshi dulu bila dia menulis mengenai hikayat Melayu kan, mengenai orang Melayu. Abdullah Munshi telah terangkan orang Melayu ni budaya dia gitu. Dia kalau istana jaga dia, naungan lah, di bawah naungan. Maka walaupun raja-raja Melayu masa-masa itu tak adalah nak buka sekolah untuk dia ke, tak adalah untuk memberi pembangunan membuat sesuatu untuk menguntungkan mereka, asalkan mereka setia kepada istana. Itulah Abdullah Munshi tulis. Jadi sama lah, sekarang ni kita tukar daripada istana UMNO. Ketua bahagian pun sama juga, dia naungi ketua-ketua cawangan. Kekal lah dia. Itu DNA dia. Darah daging dia. Dia tak boleh tukar. Jadi kalau kita nak Melayu, cuba-cuba nak ubah Melayu dari segi perjuangannya, dari segi hasrat yang lebih mendalam untuk memikirkan mengenai bangsa, masyarakat, negara, dia kena daripada wadah lain lah. Wadah UMNO ni tak boleh. Walaupun dia dah pernah kalah dulu, tak boleh. Tak boleh. Kalah pun dia tak berubah. Kalah pun dia jual modal yang sama lah untuk hidup. Mungkin saya dah dengar ni dapat jadi kerajaan balik. Dapat jadi kerajaan balik. Dan saya dah dengar UMNO akan dapat 30 kursi. Ni kalau dia dapat 30, lagi kuat lah sokongan tu. Tak jadi 40 pula. Tapi negara tak akan berubah lah. Yang penting dia punya. Jadi kalau orang Melayu nak berubah, nak perjuangan yang lebih purposeful, yang lebih tinggi, yang lebih harmoni, yang lebih memirip kepada perjuangan orang-orang Iran misalnya, itu perjuangan tu dia, pengorbanan. Kena ada wadah lain lah. Kena guna wadah lain. Kena guna wadah lain. Tapi wadah lain tu saya tak tahulah. Ada orang kata bersatu, tapi bersatu pun serupa ya. PN ataupun Perikatan Nasional lah. Tak tahulah. Kita tengok kalau PN nak sanggup memberi satu rangsangan, satu semangat baru, satu pilihan baru kepada manusia Melayu dan rakyat, mungkin. Tapi kita kena tengok dulu lah. Kita kena tengok. Sekarang ni belum boleh kita buat nilai lagi lah. Betul, susah dia. Sebab Melayu ni dia tidak ada sejarah kecuali lawan British kejap. Nak lawan komunis tu adalah 2-3 kerat askar Melayu. Tapi kebanyakannya
komunis yang melawan British, Chin Peng. Orang Melayu nak lawan British susah ni. Ya. Jadi Melayu ni sejarah dia sejak daripada zaman Portugis, zaman Belanda, zaman British, zaman apa, dia tak melawan. Dia tak melawan. Dia bising ada. Bising. Dia tak melawan. Jadi tapi mungkin suatu hari nanti mungkin berubah lah. Akan ada perubahan lah. Sebab kita tak ada sejarah 5,000 tahun macam Iran. Ya, ya. Jadi kita nak panjangkan lagi naratif ini atau memberi harapan baru ni, kita tak tahu. Tapi kita boleh mulakan sekarang supaya akan datanglah untuk anak-anak cucu-cucu kita. Mungkin dia akan melalui tapi melakukan itu juga kita perlu daripada wadah baru ni, wadah PN ke, wadah apa ni, sesuatu untuk memberi semangat balik kepada orang Melayu, untuk menjaga negara ini yang lebih baik. Tadi Datuk cakap pasal undang-undang anti lompat parti. Kalau kita lihat bila Datuk sebut tu, saya terfikir bahawa undang-undang anti lompat parti ni macam tidak adil tu. Memang. Sebab kalau parti pecat, kedudukan ahli parlimen tu tak gugur. Tapi kalau ahli parlimen tu keluar, dia gugur kedudukan dia. Itulah saya heran. Jadi perlukah undang-undang tu diperbaiki ataupun dipindah? Saya tak tahulah. Sekarang kita pindah kerajaan dulu lah. Bukan kerajaan dulu. Nak pindah semua ni melibatkan perlembagaan. 2/3. Mesti kerajaan baru lah. Mesti kerajaan baru. Lepas tu kena penjelaskan dengan baik. Dulu orang marah, yang pelik dia ingat tak? Orang marah, kita kena buat undang-undang anti lompat parti. Saya kata, apa sah? Kita kena jaga ahli-ahli parlimen ni. Jangan lompat. Saya kata, hoi brother, yang lompat hari Syarif Temung tu bukan orang ni, parti kamu yang lompat. Parti lompat dia tak kira. Parti. Jadi kamu nak suruh, nak larang ahli-ahli parlimen daripada buat demikian. Tapi kamu sebagai ketua yang atur semua ni. Syarif Temung tu dia atur oleh pemimpin, bukan oleh orang bawah. Ya, betul. Ini semua kelentong. Saya pun heran. Dan kemudian yang kes 6 ahli parlimen bersatu, dia lompat tak gugur pula. Tak gugur pula sebab kuasa speaker. Speaker kata. Jadi kelompongan tu masih ada, masih banyak lah. Dia negara kita ni dah hancur lah ni. Hancur. Dia dari segi pengurusannya, dari segi kefahaman undang-undangnya, segi perjuangan, semua nak kuasa. Siapa dapat kursi? Kuasa. Kamu ada 20, kamu ada 10, kamu ada 15, kita campur-campur, brother. Campur-campur. Jadi kita merentah lah 5 tahun. Tapi kita beritahu rakyat, inilah kerajaan demi untuk rakyat. Tapi tak ada. Demi untuk kita. Demi untuk kuasa sama juga lah. Itulah akhir. Tapi susah kita nak ubah ni sebabnya rakyat pun selesa. Kalau rakyat dapat sikit, dia susah nak ubah tu sebab kuasa tu di tangan orang lain. Kita tak ada kuasa. Tapi kita kena usaha. Kita kuasa adalah 5 tahun sekali lah. Itulah kuasa rakyat. Tapi 5 tahun pun kalau dia dapat benda sikit, dia undi. Itulah pula masalahnya. Tapi walau bagaimanapun, kita tak boleh nak rasa perubahan tidak boleh berlaku. Itu bukan begitu maksud saya. Cuma susah. Jangan putus asa lah. Jangan putus asa. Susah. Sebab rakyat kadang-kadang ikut ketua di atas buat. Tapi walau bagaimanapun, Anwar Ibrahim kena panggil buat pilihan raya cepat-cepat lah. Mana kalau lagi lambat lagi payah dia. Lagi lambat lagi rosak dia. Saya dah beritahu awal-awal lagi. Dia saya rasa dengan isu minyak diesel 672 isu diesel, isu Rafizi pun tak boleh selesai. Isu Rafizi, isu Ramanan, isu diesel, isu MSCC. Apa dia buat? Jadi adakah Datuk melihat bahawa Anwar patut membubarkan parlimen sekali dengan PR yang Melaka ni? Kalau patut. Melaka paling cepat ni, dia bulan Oktober. Kalau Anwar tak nak bazir duit lah. nak ubah benda-benda ni, buat sekarang lah. Tak tahulah sekali ke. Tapi padanya kita nak pilihan raya kecil ni duit juga. Pilihan raya umum pun duit juga. Baik sekali kan? Buat sekali sajalah. Tak usah budak-budak. Lepas tu belanja bukan sikit kan? Kita cakap 800-900 juta buat pilihan raya ni. Betul. Itu belum lagi masuk duit-duit tauke ni. Ini duit yang kerajaan belanja. Lepas tu tauke-tauke besar ni, tauke-tauke tak berapa besar, selalu lagi.
Mafia-mafia bergerak lagi. Jadi kalau kita tengok setiap pilihan raya dia, duitnya terlalu banyak. Terlalu banyak. Bilion tu ya. Bilion. Kerajaan sendiri dah bilion. Ya. Kalau kita campur dengan duit-duit bawah tanah ni. Yalah. Puluh bilion lah. Aduh. Jadi kita nak tunjuk demokrasi lah konon. Demokrasi apa ni adik? Jadi baiklah kita Sekali lah pilihan raya. buat sekali. Satu tu pilihan raya sekali ni bagusnya ialah kalau jatuh sekali senang. kita dapat yang baru semua. Buat keputusan lah. Tapi ada orang beritahu saya, dia kata, alah, buat apa Anwar nak buang-buang masa? Nak cepat-cepatkan, dia ada masa lagi. Sampai 2027. So dia relax lah. Betul juga lah dari segi Anwar tu. Yalah. Tapi maksud saya dari segi masyarakat, dari segi negara, dari segi duit. Beban dia pun makin berat tu kalau makin tunggu makin lama kan. Tapi beban tu dia, kita kata berat pada dia. Apa beratnya? Kacang lah. Isu banyak. Isu yang dia tak boleh jawab, tak selesai. Isu Anwar ni isu dia tepis saja. Saya rasa pada dia mungkin tak berat lah. Tapi mungkin daripada pandangan kita, sudut kita berat. Tapi walaupun pembaziran tu maksud saya. Ya, pembaziran tu lagi Pembaziran besar. duit. Lagi banyak lah pembaziran. 2 kali pilihan raya 2 bilion. Benda ni. Tak ada sebab. Dia kalau berasingan tu lepas Melaka ni kena Johor pula, lepas tu kena Sarawak, lepas tu baru pilihan raya. Jadi 4 peringkat, 3 peringkat, 4 peringkat kan. Banyaklah duit. Waste, kata orang putih, wasting money. Wasteful. Buang duit lah. Buang duit. Okey then. Cukup lah. Cukup lah sekarang itu. Datuk pun baru balik daripada China. Lepas balik ni Lepas ni kita kena pergi India pula. Okey, India. Okay. Tapi saya tak ada minat sangat India dia. Tak tahulah pasal apa. Tapi China ni memang ramai orang pergi. Ramai kan kawan India saya. pun boleh juga, tapi janganlah pergi tempat-tempat yang terlalu ramai orang. Mumbai apa semua okey lah. Tak tahulah. Yalah. Okey then. China ni ramai orang pergi, dia nak tengok pembangunan, nak apa benda yang dia boleh belajar. Dia boleh belajar. Betul, apa barang yang dia boleh bawa ke sini. Bawa ke Saya nak cerita satu cerita lah. Saya pergi tepi kedai tu. Saya teringat dia ada jual air tebu dia. Kita di Malaysia ni, kalau saya tepi jalan tu dia, mesin air tebu tu besar dia. Ya. Tahun 40-an punya mesin. Ya? Bising bunyi dia lah. Lepas tu saya pergi tepi kedai di China. Mesin dia besar sikit pada buku ni. Oh. Besar sikit lah. Okay. Tekan hubur Letak tebu tu, tebu tu keluar air. bila saya minum air tebu, wah, bukan main seronok. Betul-betul pure tebu fresh. Saya pun fikir kalau kita bawa balik Mesin tu mesin ke ke sini macam mana. Cuma mesin tu boleh bawa balik, tebu tu ada ke sini? Untuk tebu, kalau kita lihat Malaysia ni, tepi-tepi jalan ramai orang jual air tebu. Ya, tapi tebu tu kualiti dia macam mana dia? Tu tahu lah. Sebab dia mesti sesuai dengan kualiti, sesuai dengan mesin tu lah. Bukan sebarang-sebarang tebu yang tak, kalau tebu tak manis. Yalah. Tapi benda-benda macam tu lah. Saya naik Grab. Saya perhati, kalau kat Talan Jaya ni, saya pergi Grab. Sekitar RM20 habis ada. Kurang-kurangnya dekat pun. Sana ke RM5. Murah. Jadi itu saya kata negeri miskin orang senang. Ya, orang senang. Kita negeri kaya orang susah. Aduh. Itulah daripada lawatan di China. Yunnan China. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Okey, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam episod yang berikutnya. Terima kasih.